Sabah sekarang ni saudara sedang bergegar. Yang pertama kes Zahra Khairina, yang kedua kes rasuah-rasuah yang melibatkan kepimpinan orang politik, yang ketiga melibatkan pilihan raya negeri yang akan berlangsung bila-bila masa saja saudara. Jadi orang Sabah ni tengah sonok. Kerana apa sonok? Kerana mereka akan raya, pilihan raya. Seperti yang kita tahu saudara, bila tiba pilihan raya, banyaklah hantu raya akan turun saudara, mencari mangsa. Mencari mangsa dan mencari undi saudara. Janji bagai-bagai, termasuklah jalan raya saudara. Tetapi apa yang kita dengar saudara daripada rakyat Sabah dulu, kini dan selamanya, jalan raya masih lagi masalah utama di Sabah. Saya pun pelik lah. Ni nak turun ni saudara, rakyat Sabah. Sonok kamu bah. Ramai orang Semenanjung akan turun bah. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Kamu nak apa saja dia orang akan bagi. Hantu raya akan banyak keluar, merayau-rayau mencari mangsa. Siapa tak sonok? Cuba kawasan kita ada pilihan raya kecil. Hai, sonok. Takkan tak sonok awak orang? Sonoklah. Bah sungguh bah. Bah kalau kau sungguh orang Sabah. Kamu tahu pilihan kamu di mana? Kamu tahu yang mana satu? Iya bah. Yang mana satu kamu mau undi? Aku tidak perlu mau kasih tahu sama kamu. Sempurna hadir, hantu raya akan turun. Ramai bah dari Semenanjung bah. Bawa duit bah. Kamu tadah aja bah, tadah begini. Begini. Bagi 1K pun indak kami mau mengundi kali ini. Bahasa Sabah indah tu, mana tak nak Bagi 1K pun indak kami mau mengundi kali ini bah. Bagus bah. Nah begitu bah, orang-orang Sabah jadi orang yang bijak. Jangan jadi orang yang dicucuk hidungnya. Yang cakap politik orang Sabah bah, bukan aku. Aku tidak cakap, aku kata kamu boleh undi siapa saja. Indak tu ndak, tapi kami tetap turun buang undi. Aku turun nanti ke Sabah. Dia kutuk lah ni. Indak mana tak? Oh, indah tu tak. Kena belajar ya cakap Sabah ya. Nanti aku belajar nanti. Gula-gula banyak. Gula-gula banyak akan turun. Sekarang ni pertembungan saya ni bukan cakap politik. Saya buat analisis. Awak dengar saya buat analisis ni. Saya tak kempen suruh awak undi mana-mana. Ada orang dia kempen, betul tak? Dia kutuk parti ni, saya tak. Saya buat analisis. Saya tak ada saya kempen, tak ada pun. Tadi budak tadi dia kata saya dah main politik pula. Bukan. Sebab sekarang ni saya bagi tahu di Sabah akan berlaku pilihan raya. Jadi orang Sabah akan tunggu pilihan raya. Bila pilihan raya banyak duit raya akan turun. Kan? Jadi saya cuma nak bagi pandangan berkenaan pilihan raya di Sabah, bukan saya berkempen. Kan? Susulan kes Zahra Khairina sekarang ini, yang belum lagi sampai ke penghujungnya. Saya menjangkakan bahawa rakyat Sabah akan membuat satu keputusan yang cukup dahsyat. Dahsyat. Sebab rakyat Sabah inginkan keadilan. Okey, saya nak bagi tahu kamu, kes Zahra Khairina ni akan beri impak yang besar kepada pilihan raya di Sabah.